Assalamualaikum guys and welcome back to RZ Channel. Ya, RZ Channel. Di video kali ni saya akan bermain game Blox Fruit guys bersama YouTuber yang saya kenal, YouTuber kecil iaitu Real Zarif Blox YouTube. So kalau korang tak subscribe dia, korang boleh subscribe dia sekarang. So ya, pada video hari ni saya akan kalau korang dah baca kat title, saya akan bermain memakai Dough Fruit guys. So ya, saya baru level 1546. Saya akan bermain Blox Fruit pakai Dough Fruit, tapi saya tak masterikan lagi. So di video kali ni saya akan masterikan, dan video yang lain kita akan awaken. So mungkin ada banyak part, mungkin tak part, mungkin salah satu video je. So ya, kalau korang tak dengar saya yapping banyak sangat, jomlah kita masuk ke dalam video ni. Let's go guys. Okay guys, so yang pertama kita harus buat ialah makan Dough Fruit guys. Okay, so korang mesti tanya, kat mana Dough Fruit? Saya tak ada Dough Fruit guys. Sebenarnya saya ada guys, tengok. Korang kena scam. Sebenarnya saya ada item, treasure dan Dough. So yuk, kita akan eat Dough Fruit ini guys. Let's go guys, kita eat Dough Fruit dan kita awaken je guys. Let's do this. Eat. Lepas tu kita confirm. Yep, kita dah makan dough. So let's go. Kita akan tengok skill pertama, use fried dough. Ya, saya tak pernah pakai dough guys. Sumpah saya tak pernah pakai dough. So kali ni kita akan awaken dough dan kita akan masterikan dough. So ya, kita akan teleport ke Sea of Treats. 3, 2, 1. Let's go. Boom. So ya, kita dah berada ke Sea of Treats. So ya, jomlah kita grind pakai Dough Fruit kita guys. Kita baru masterikan satu. So kalau kita tengok instinct kat atas tu macam ada Cake Queen. Jomlah kita lawan Cake Queen tersebut. Padahal saya baru level 1500. Percayalah guys, saya akan mati guys lawan Cake Queen tu. Korang tak nak saya, korang boleh tengok sendiri. Tengok, kita ada skill satu je guys, fried dough. Okay ni. Macam ni guys, fried dough guys. Okay, so kita tembak kat dia. Boom. Sorry guys, lag sikit. Okay, sekarang Cake Queen tengah marah. Kita pusing-pusing je macam ni sampai kita dapat balik fried dough kita. So ya, pusing-pusing macam ni. Oi. Okay mais. Lepas tu guna balik fried dough macam tu. Lepas tu tak kena mais. Oi, sini oi. Oi, jap. Alamak guys, stat saya dekat sword. Bruh. Let me change that real quick guys. Let's go. Okay guys, so ya guys, saya sudah restart fun saya, stat saya dah tukar jadi Blox Fruit. Ini ambil masa yang lama sebab apa? Saya dah guna semua code. So saya rate lah 2 kali je. Sebab saya 2 kali je sebab saya dah ada 800 fragment. Tadi saya rate 2 kali je. So saya dah restart font tu, restart dah dari Blox Fruit dah. So ya, saya nak tunjuk sikit skill sebab saya dah unlock. Saya lupa nak record guys. So skill pertama tu fried dough guys. Fried dough korang dah biasa tengok. Macam tu. Boom. Getuk. So itu skill fried dough guys. Kita ada skill kedua iaitu roller donut. Roller donut seperti ini guys. Nah gini guys. Okay, apakah boleh jalan atas air? Boleh lah sebab saya pakai shark. Saya pakai shark boleh jalan atas air dan tak boleh naik atas ni. So ya, itu saja roller donut. Dan kita ada sticky dough. Sticky dough kelihatan seperti ini. Sabar jap. Okay, sticky dough kelihatan seperti ini guys. Kita ke sini. Itu guys. Dan kita arahkan ke dia. Dan yap, kita dapat, kita hancurkan dia. So dia, itu saja skill dia. Skill tu, okay, kita lari dulu. Sebab apa malah nak kita end dekat air guys. Maksud saya bukan end. Maksud saya kita sambung grinding kita punya Dough Fruit guys. So ya, kalau korang nak saya, so bukan. Sebenarnya guys, saya ni kan saya cakap kan nak collab dengan Real Zarif Blox. So ya, bukan hari ni guys, bukan hari ni, tetapi hari lain. Tetapi saya akan masukkan video tu dalam satu video je, dalam video ni. So mungkin video ni akan sangat lama guys, tapi tak apa. Saya nak kena grind mastery dan awaken Dough fully guys. Full awaken terus guys. So fragment saya 381, korang boleh tengok kat bawah tu. Saya akan fully awaken Dough guys. Saya akan fully awaken Dough bersama Real Zarif Blox YouTube guys. So ya,
Let's go guys, kita akan sambung grinding mastery kita kepada Cake Queen ataupun NPC kat Sea of Threads ni. So ya, let's go, kita sambung grinding NPC kat sini guys. Let's go guys. Okay guys, so ya, kita dah grind do mastery ke 200 guys. So ya, saya akan tunjuk dulu skill mastery do 200 tu macam mana. So ya, mesti korang tanya kenapa saya boleh sampai dekat Turtle Island ni. Sebab last hari tu saya grind, lepas tu saya nak gacha. Saya gacha semalam dapat budak. So hari ni saya tak tahu lagi kita gacha dapat apa. Sebelum tu saya nak tunjuk kat korang macam mana skill ketiga dia guys. So macam ni, nama skill ketiga dia Carve Do guys. So macam ni, skill Carve Do yang skill ketiga macam ni, macam tu guys. Itu baru yang tak awaken guys. Itu baru yang tak awaken punya guys. Kita kalahkan dia ni dulu. Sekejap, sabar jap. Masalahnya saya penat guys grind pakai do guys. So korang kena like dan subscribe. Lepas tu kita nak awaken lagi. Let's go. Alamak, tak kena. Dah lah, pakai ni je lah. Bye. Okay, so yep, sebelum kita sambung grinding kita punya do sampai ke mastery 300, dan sebelum kita awaken mastery do kita, jomlah saya nak gacha fruit dulu guys. Let's go, kita gacha fruit dulu. Sebab semalam saya dapat budak ni, kalau korang tak percaya, semalam kat backpack saya tak ada budak ni, saya dapat budak. So yep, jomlah kita gacha. Korang boleh agak ya saya dapat apa. Korang dah boleh agak saya dapat apa. Sebab semalam dah dapat budak. Hari ni mesti dapat spike ataupun spring ataupun chop. Yang paling hebat rocket lah, tu je. Spin pun dah, tu je. Let's go. Okay guys, kita tengok kita akan dapat apa guys. No way guys, kita dapat satu lagi budak guys. Okay, GG's. Nice. Kita dapat budak lagi guys. Tapi saya tak ada fruit storage. Oh no. Macam mana ni? Sanggup ke kita drop? Sanggup ke guys? Okay guys, saya tak sanggup drop guys. Sumpah saya tak sanggup drop. Macam mana saya boleh gacha dapat budak ni guys? Semalam dapat budak, tak hari ni budak lagi. Okay lah guys, kita give away lah guys. Jomlah kita give away. So let's go, kita give away budak ni. Let's go. Aduh guys, macam mana ni guys, tak ada orang pun datang. Apakah kita terpaksa drop guys budak fruit ini guys? Korang boleh tengok. Wow. Sebab saya tak ada fruit storage guys. Tengok ni. Tengok ni guys, saya memang tak ada fruit storage. Tu. Menyesalnya lah. Aduh, macam mana ni? Oh, okay, ada orang guys. Free Buddha Dimension sini. Okay, sebab saya type ni guys, Free Buddha Dimension. Sekejap, kita cakap dulu. Congrats. Padahal ini random tau guys. Sumpah random gila. Drop je lah. Okay dah. Thank you. Dia dah dapat budak guys. Tengok dia eat ke tak. Oh, dia store guys. Okay, so yep. Ya, so jomlah kita sambung grind do kita guys. Let's go guys, kita sambung grind do kita. Okay guys, so yeah guys, kita sekarang berada di do rate yang pertama guys. Ya, saya tahu mastery saya tak unlock lagi 300. Tapi tak apa, yang carry rate saya ni guys, Real Zarif Vlogs guys. So korang kena subscribe dia sebab dia tolong saya rate guys. So yep, saya nak awaken skill pertama dulu guys. Sebab apa? Susah guys, sumpah susah gila grind pakai do V1. So sekarang Real Zarif Vlog tengah carry saya buat do rate guys. So let's go, kita tunggu sampai do rate ni habis, barulah kita tengok skill Z move macam mana guys. Let's go guys. Let's go guys. Akhirnya kita dapat juga do rate. So yep, let's go, kita akan awaken satu move pertama kita guys, Missile Jab. Let's go. Yep, sudah awaken move pertama kita. Ini dia. Jai. So, kita try awaken yang second move guys, iaitu Rolling Donut guys. Let's go. Okay guys, so ya, ini rate do kali kedua guys.
Saya tak dibantu oleh Real Zarif Vlog sebab dia busy kali ni, tapi saya dibantu oleh orang random. So yap, saya akan tunggu korang di Awaken ni. Kita akan dapat iaitu Scrouching Donut, iaitu F move guys. So let's go. Kita tunggulah sampai kita dapat Awaken ni. Let's go guys. Guys, terima kasih kepada orang random tersebut. So yap, kita dapat Awaken yang skill kedua, iaitu F move bernama Scrouching Donut. Yes, let's go, kita Awaken ni guys. Let's go. So inilah kelihatan dia. Wow, so cool guys. So kita dah Awaken yang ni. Sebab apa guys, kenapa saya tak dapatkan mastery 300 dulu? Susah guys nak grind pakai dos. Saya Awaken dulu guys. So jom tengok kita boleh Awaken lagi ke, ataupun kita terus masterykan. Let's go guys. Okay guys, so yeah, saya takkan buat lagi duh raid yang seterusnya. Sebab apa? Sebab tak ada orang nak tolong. Di Zarif Vlogs pun tengah busy sekarang. So let's go. Kita akan grind mastery kita sampai 300 guys. So let's go. Kita grind mastery kita sampai 300. Let's go guys. Okay guys, kalau korang bosan boleh like dan subscribe dulu guys. Let's go. So yeah guys, kita dah grind sampai mastery ke 297. Kalau korang boleh tengok kat bawah tu, saya dah mastery ke 297. So jom kita grind lagi 3 mastery untuk capai 300 mastery guys. So let's go guys. Okay guys, so yeah, kita sudah unlock ke mastery 300. Jom kita tengok mastery 300 ni macam mana. So ini NPC ala ada orang guys. Apa lah ni NPC. Ni V move, kita tengok. Wow, okay ni guys, sudah unlock mastery ke 300. So yeah, jomlah kita Awaken dia guys. Let's go, kita Awaken. Don't quit ni guys, let's go. Okay guys, so ya, ini lagi guys, Real Zarif Vlogs YouTube. Dia akan tolong saya raid doh guys bersama RZ team, itu adik saya guys. Okay, so jomlah kita mulakan raid doh dia sekarang guys. Let's go guys. Akhirnya guys, let's go guys. Kita berterima kasih kepada Real Zarif Vlogs telah membantu kita. So ya, jom kita Awaken kita punya move guys, iaitu X ability of course. Dan ya, kita dapat Pastry River X move guys ni. So, wow, so cool. So let's go, kita try Awaken second move guys. Let's go guys. Tak tahulah. Okay guys, ini lagi. Okay guys, so let's go, kita tolong diorang. Alamak, saya lambat nak tolong guys. Let's go. Scrouching Donut. Kita ada 2 budak guys. Lagi satu budak tu all account saya, yang adik saya tengah main sekarang ni. Tak apa guys. Okay, let's go. Walau dia AFK guys. Tak apa guys, kita tengok je macam mana. Kita masih ada baki 8 minit. Kita tunggu dia guys. Tak apalah, jom je lah dulu.
Okay guys, boss spawn guys. Boss spawn. Dia dah kat air sikit dah. Let's go. Kita akan awaken sea move guys. Aku tak nak masuk campur tau. Sebab apa? Sebab kalau aku masuk campur, confirm aku mati guys. Aku ni baru level 1549 guys. Yang saya boleh buat macam ni, lepas tu lari. Tu pun tak kena, lari je lah, malas aku nak lawan. Sebab apa guys, saya baru level 1549. Duh ni kenapa, rosak ke apa? Okay. Kita ada backup di sana. Okay, kita tengok macam mana hasil dia. Kita serang dia macam tu. Let's go, kena guys. Okay. Tu account saya baru level 1949. Lari dulu guys. Bos dah mati. Okay, nice. Bos dah mati. Oh. Tak kena. Alhamdulillah guys. Let's go guys. Kita berjaya guys. So jom kita awaken move yang ke C guys. Let's go guys. Kita awaken guys. C ability 4000 boleh lah. Okay nice. Kita dah awaken. Jom kita tengok macam mana. Tapi kita kena test kat NPC ataupun tu guys. Sebab apa? Sebab dia macam dia biasa. Dia macam ni. Mesti kita kena thanks dekat orang. Kalau tak jadi apa-apa guys. So jom lah. Kita tengoklah kita boleh buat raid seterusnya ke tak. Let's go guys. Okay guys. So yap. Kita di raid yang kelima guys. Iaitu tap ability. So kita akan dapat tap ability. Sebab apa tu ada orang random tolong lagi. Sebab real Zarif Vlog memang tak boleh tolong sekarang ni. Sebab dia ada kerja yang dia perlu buat. So tak apa. Saya tak kisah. At least kita dapat awaken door fully guys. So yap, kita akan tunggu sampai island 2 island semua island dah habis. Kita akan tunggu sampai situ. Jom, let's go guys. Alamak guys, sorry guys lupa rekod. Tapi kita dah berjaya raid yang kelima maksud saya. So jomlah kita awaken tap move guys. Tap ability for 4000 of course. Jom kita tengok macam mana tap ability dia. Walau weh. Okay. Wow. So cool guys. Kita pakai aura. Walau weh, kita boleh tap guys sekarang. Macam ni. Oh. Let's go. Lepas tu kita boleh buat macam ni lama-lama. Lepas tu tumbuk. Lepas macam ni. Tumbuk. Okey lah. Kira mantap lah sekarang. So jomlah kita try raid yang terakhir guys. Let's go guys.